Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, perbahasan mengenai prinsip al-wala dan al-bara, kesetiaan dan berlepas diri. Prinsip kesetiaan Muslim dengan sesama saudara Muslim yang lain, dan prinsip al-bara, berlepas diri daripada musuh-musuh Islam. Sebelum ni kita telah bahaskan atau kita telah sebutkan bentuk-bentuk wala, bentuk-bentuk kesetiaan kepada orang-orang kafir yang dilarang oleh syariat, termasuklah meniru, tasyabbuh dalam berpakaian, tinggal di negeri mereka, bermusafir ke negara kafir, membantu orang-orang kafir, melawan kaum muslimin, kemudian meminta pertolongan daripada mereka, memberi kepercayaan, melantik mereka ke dalam jawatan-jawatan penting yang melibatkan maslahat umat Islam. Jadi kita lihat di surat 473, sesudah penulis Syekh Saleh membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar atau orang-orang yang di luar kalangan agama kalian, yakni orang-orang bukan Islam, sebagai teman kepercayaan kalian, kerana mereka tidak henti-henti menyusahkan kalian. Mereka senang atau gembira apabila kalian dalam kesusahan. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut perkataan mereka, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian mengerti. Beginilah kalian suka menyukai mereka, suka kepada mereka, padahal mereka tidak suka kepada kalian. Yani masakan musuh-musuh Islam akan suka kepada orang-orang Islam. Dan kalian beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa dengan kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari mereka kerana menahan marah dan benci kepada kalian. Katakanlah, matilah kalian dalam kemarahan kalian itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kebaikan datang kepada kalian, niscaya itu membuatkan mereka rasa sedih. Dan jika kalian ditimpa kesusahan, keburukan, niscaya mereka rasa gembira dengannya. Surah Al-Imran ayat 118 hingga 120. Kata Syekh Saleh, ayat yang mulia di atas menjelaskan rahsia-rahsia orang-orang kafir. Rahsia-rahsia orang kafir. Ada perkataan lain? Menjelaskan mengenai hal-hal yang disembunyikan oleh orang kafir. Boleh? Ya. Hal-hal yang disembunyikan oleh orang kafir. Apa yang mereka sembunyikan daripada orang Islam. Nak kata bahawa mereka kaum yang penuh dengan tipu daya.
penuh dengan tipu muslihat, mahu menjatuhkan Islam dan orang-orang yang beriman. Maka Allah menjelaskan kedok-kedok rahsia-rahsia mereka ini dalam ayat ini. Dengan kata lain tuan-tuan, kalau bukan kerana ayat-ayat yang telah kita baca tadi, niscaya kita tidak akan tahu mengenai kedok-kedok, mengenai rancangan-rancangan tipu daya muslihat musuh-musuh Islam terhadap Islam. Kita tak akan tahu. Apatah lagi apabila mereka menzahirkan kebaikan, mereka zahirkan diri mereka sebagai orang yang baik. Contoh paling mudah tuan-tuan, bagaimana hubungan muamalah negara barat dengan negara-negara Islam. Antaranya ialah mereka kata, kami nak sebarkan demokrasi, dan demokrasi itu diertikan sebagai apa? Keadilan, kesaksamaan, kesamarataan, menegakkan atau menjaga hak-hak, memberi hak-hak dan sebagainya, dan insya-Allah kita tahu bahawa itu semua bohong, itu hanya tipu daya. Itu sebagai contohlah, Jadi perkara-perkara seperti itu semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam ayat yang kita telah baca tadi, Dengan kata lain, hujah telah ditegakkan ke atas kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya masih ada daripada kalangan orang Islam yang terpedaya dengan musuh-musuh Islam, saya teringat contoh apabila penjajah British datang di tanah Malaya kita ni. Mereka datang sebagai apa? Mereka datang atas kapasiti sebagai penasihat, tuan-tuan. Penasihat dipanggil apa? Advisor ke apa? Advisor. Adakah mungkin ada perkataan yang lain yang kadang-kadang digunakan perkataan cara canggih, Sedangkan waktu itu di negara kita sudah ada apa? Sudah ada raja dan sultan, Dan kita dapati bahawa pendekatan yang diambil oleh penjajah British ini ialah mereka kekalkan raja-raja dan sultan-sultan di negeri-negeri. Betul atau tidak? Kecuali di Melaka lah misalnya agaknya, yang di bawah negeri, di bawah negara. Tapi lihat apabila ketika mana mereka kekalkan raja-raja dan sultan-sultan kita, dan mereka datang mereka datang atas kapasiti apa? Sebagai penasihat. Kita ada raja dan kita ada penasihat, Kalau nak ikutkan istilah raja dan penasihat, siapa yang ada di atas? Siapa yang ada di atas? Yang kita faham, raja lah. Raja atau sultan, dialah pemerintah, dialah penguasa. Tapi nak kata betapa liciknya penjajah-penjajah British ini, bagi mereka the advisor rules. Penasihat itu yang memerintah, and the rulers advisors. Sedangkan raja dan sultan itu mereka sekadar mampu untuk memberi nasihat sahaja. Lihat bagaimana mereka bermain kata, bermain istilah, Baik. Kemudian kata Syekh Saleh, dan apa yang mereka sembunyikan terhadap kaum muslimin berupa kebencian, apa yang mereka susun atau apa yang mereka aturkan dalam apa yang berupa makar yakni tipu daya dan pengkhianatan, mereka selalu ingin mencelakakan kaum muslimin, menyampaikan gangguan atau menimbulkan kekacauan dalam kalangan kaum muslimin dengan pelbagai cara.
Mereka memanfaatkan kepercayaan kaum muslimin kepada mereka. Mereka memanfaatkan kepercayaan kaum muslimin terhadap mereka. Lalu mereka pun menyusun rencana-rencana jahat terhadap kaum muslimin. Yani mereka mengambil kesempatan atas keikhlasan orang Islam, ya, atas harapan mereka untuk menyampaikan dakwah kepada orang Islam, menginginkan kebaikan buat orang-orang bukan Islam, ya. Nak kata bahawa agama Islam ialah agama yang murni, yang ingin menyampaikan hidayah kepada seluruh manusia, ya. Tapi daripada sudut orang kata apa, sangka baik orang Islam dimanfaatkan dan dipergunakan oleh orang-orang oleh musuh-musuh Islam ini. Saya nak bagi ada kisah cerita sikit tanpa saya sebut nama, dan kisah ni kisah benar, ya. Berlaku kepada seorang pendakwah, ya, pendakwah sunnah salafi. Dia berdepan dengan penguasa yang benci kepada dakwah, benci kepada agama, dan dia pun pemerintah ini dia bukan orang Islam pun, ya. Satu ketika pendakwah sunnah ini ditahan dan dipanggil oleh pihak berkuasa, ya. Dan berlakulah interrogation, soal siasat, ya, di mana pihak pemerintah yang bukan Islam ni, dia tahu sangat segala apa latar belakang pendakwah ni, sebab dia pemerintah. Jadi ada maklumat semua dia ada, intelijen semua dia ada, ya. Maka banyaklah berlaku siri interogasi soal siasat, ya. Sampai ke satu tahap, mula-mula interogasi oleh pihak berkuasa, polis, ya, daripada cawangan ni cawangan tu, sampai satu peringkat, nak jadikan cerita, menteri sendiri datang melakukan soal siasat dengan pendakwah ini. Tinggal lagi menteri ini, dia bukan orang Islam. Dia tidaklah dia menjawab jawatan tu kecuali kerana dia ada apa? Dia ada kelebihan-kelebihan lah, ya. Yang ni dia punya diplomasi barangkali, atau, ya, kepetahan dia berkata dan sebagainya. Maka dia datang, dia tidak melakukan cara interogasi seperti pihak keselamatan. Sebaliknya, dia datang konon-konon nak kenal dakwah salaf. Dia datang, ya, dalam bilik interogasi juga, tapi dia datang dengan cara apa? Nak berbual-bual. Konon-konon nak ta'aruf lah, ya. Konon-konon nak kenal lah, berminat lah dengan dakwah salaf ni. Maka dia pun tanya soalan, ya. Dengan nada, saya boleh mengandaikan dengan nada yang bersahaja. Dan apakah daya? Seperti mana kaedah yang disebut oleh para ulama, sesiapa yang datang kepada kita memperdaya kita dengan Islam, niscaya kita akan terpedaya. Betul atau tidak? Ya. Kalau ada orang yang datang memperdaya kita dengan Islam, dengan benda-benda yang baik, ya, aku ni datang nak buat benda baik, aku ni datang kita akan sokong dia atau tidak? Mesti kita akan sokong. Takkan kita kata tak boleh, mana boleh, ya. Jadi menteri ni dia datang bercakap daripada sudut dia nak kenal dengan dakwah salaf, daripada satu sudut, satu benda yang bagus atau tidak, lumayan atau tidak. Nak jadikan cerita, ustaz ini, pendakwah ini, dia terpedaya dan dia benar-benar menyangka bahawa menteri ini yang bukan Islam, semua orang tahu. Dia merasa pada sangkaan dia menteri ini benar-benar nak kenal dakwah salaf. Sedangkan tanpa dia sedar, pertemuan itu adalah kemuncak interogasi. Menteri ni nak tinggal nak sign je tahanan
kira macam ISA lah namanya, tahanan yang apa, tanpa bicara. Jadi dia nak muktamadkan segala apa yang telah didapatan pihak keselamatan sebelum ni. Dia nak tinggal nak muktamadkan je. Maka dia tanya soalan tentang macam mana dakwah, macam mana hubungan, macam mana Islam dengan bukan Islam, masih ada boleh harmoni ke? Dia Salafi, mana boleh, dia kata. Lakum dinukum waliyadin. Islam tak boleh nak diasimilasikan dengan bukan Islam dan sebagainya. Maka dia pun macam tu. Kawan tu pun jawab dengan jujur lah kiranya. Tanpa dia sedar, semua yang dia kata itu ibarat apa? Ibarat nail in the coffin. Apa orang kata? Ibarat apa? Ibarat paku keranda dia. Macam itulah ya, tuan-tuan jangan bantah pula, mana ada keranda dalam Islam. Ini perumpamaan lah. Ibarat paku dalam keranda. Dan selepas sesi pertemuan tu, betul-betul dia dihantar ke dalam, orang kata apa, solitary confinement, ya. Dia duduk dalam apa solitary confinement, tahanan asing, untuk tempoh yang saya kira lama, ya. Jadi itu perkara yang kita kena ambil maklum, ya, waspada, jangan terpedaya dengan kelicikan musuh-musuh Islam. Baik. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mempunyai seorang juru tulis Nasrani, Kristian. Umar bertanya, Allah tidak merahmatimu, apa alasanmu? Tidakkah kamu membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'dhum. Ini macam tak betul je kan. Ya, saya majak. Al-Maidah satu. Okey, betul. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman atau ya sebagai wali kamu. Ya, saya ingat kita dah bahas, kita dah perincikan maksud wali, ya. Aulia kata jamak, kata banyak bagi wali. Wali satu, aulia ramai. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kamu. Apa arti wali, tuan-tuan? Kita dah bahas sebelum ni. Teman setia, penjaga, ya. Apa lagi? Penjaga. Dua je keluar. Banyak, penolong, ya. Apa lagi? Penasihat, pemimpin. Ini semua termasuk dalam erti wali. Jangan jadikan mereka jawatan-jawatan yang telah kita sebutkan tadi, ya. Teman setia, penasihat, penjaga, pemimpin. Baik. Kenapa? Kerana sebahagian mereka adalah wali, adalah teman, penjaga, pelindung kepada sebahagian yang lain, ya. Jadi mereka akan berpakat dengan sesama mereka. Jadi gerangan apa pula engkau wahai Muslim ingin berdamping dengan mereka, sedangkan mereka tak akan pernah terima engkau? Itu dia. Kan? Sebahagian daripada orang Islam kadang-kadang mati-mati nak menagih apa? Nak menagih simpati, nak menagih apa? Nak menawan hati orang bukan Islam, betul? Sedangkan realitinya mereka memang tidak akan pernah terima Islam itu, ya.
mengapa kamu tidak mengangkat seorang Muslim? Dia kata Umar Al-Khattab. Lihat, Abu Musa Al-Asy'ari dia melantik seorang jurutulis. Jurutulis sekretari lah kiranya pada hari ini. Ya, sekretari apa? Setiausaha. Ya, pembantu lah kita kata. Pembantu, jurutulis, seorang Nasrani. Ternyata Umar Al-Khattab mengingkari perbuatan itu. Dan dia berhujah dengan ayat yang kita telah baca tadi. Janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pengurus kalian, wali kalian. Mengapa kamu tidak mengangkat atau melantik seorang Muslim? Aku menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku hanya memanfaatkannya untuk menulis. Manakala agamanya adalah agamanya. Ya, ni aku tak ambil apa? Aku berlepas diri daripada agama dia. Aku sekadar ingin mengambil manfaat dia sebagai penulis. Umar berkata, aku tidak memuliakan mereka kerana Allah telah menghinakan mereka, dan aku tidak menghormati mereka kerana Allah telah merendahkan mereka. Aku tidak mendekatkan mereka kerana Allah telah menjauhkan mereka. Lihat jawapan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Barangkali kalau ada orang yang jahil pada hari ini mendengar perkataan seperti itu, dia akan kata apa? Ini perkataan ekstremis. Ini perkataan orang yang ekstrim. Kenapa orang mungkin akan berkata seperti itu, tuan-tuan? Mengapa mungkin ada yang akan berkata macam tu? Kalau dia dengar perkataan Umar ni, aku tidak memuliakan mereka, aku tidak menghormati mereka, aku tidak mendekatkan mereka. Ini menjadikan mereka sebagai sebagai orang-orang dalam lingkaran yang rapat, orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin sebahagian akan kata ini perkataan yang berat, atau ini perkataan yang melampau. Tuan-tuan, mengapa agaknya mungkin akan ada yang berkata seperti itu terhadap perkataan yang diucapkan oleh Umar Al-Khattab? Andainya kita tutup perkataan, atau andainya kita tutup nama Umar ni dan kita nukilkan perkataan itu semata-mata, mungkin ada yang akan kata ini ekstrim. Kenapa sebahagian mungkin berkata seperti itu? Tuan-tuan, apa agaknya sebab? Jauhnya Islam. Kerana betapa jauhnya sebahagian orang Islam daripada ajaran Islam itu sendiri. Kerana kejahilan sebahagian orang Islam tentang prinsip asas Islam itu sendiri. Bahawasanya Islam sama sekali tidak boleh dikompromikan dengan kekufuran. Islam sama sekali tidak boleh dicampur adukkan. Cuba nak diasimilasasikan dengan bukan Islam. Dan prinsipnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, dan agamaku. Baik. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan ada satu video hari ini mungkin ada dibangkitkan oleh sebahagian pihak mengenai Imam Syafi'i rahimahullah, di mana dia melibatkan riwayat oleh tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i rahimahullah, di mana perkara yang memang disepakati oleh semua ilmuwan bahawasanya riwayat, saya lontarkan soalan lah pada tuan-tuan. Riwayat Imam Syafi'i, nak kata bahawa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ada meriwayatkan hadis-hadis. Ini faktanya. Dalam masa yang sama, ini persoalan.
bagaimana dengan kedudukan riwayat Imam Syafi'i rahimahullah? Adakah ianya sahih belaka? Ya. Adakah dia sahih belaka? Ada jawapan tuan-tuan? Ya. Agak-agak lah, mungkin kita tak tahu. Ya. Agak-agak lah, tembak je lah. Ya. Adakah riwayat Imam Syafi'i adalah sahih belaka? Jawapannya tidak. Ya. Bahkan ada sahaja ya riwayat hadis beliau ya yang dhaif ya, kerana pelbagai sebab ya, kerana ada perawi yang lemah, yang mungkar, macam-macam ya. Pendek kata, tidaklah riwayat hadis beliau sahih belaka. Bahkan adanya yang dhaif dan sebagainya ya. Itu satu. Kemudian bagaimana dengan kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah berbanding tokoh-tokoh ulama hadis semisal Imam Bukhari dan Imam Muslim? Ini soalan tentang pengiktirafan dan memberi hak kepada mereka yang berhak. Maka bagaimana kedudukan Imam Syafi'i misalnya dengan Imam Bukhari dari sudut ketokohan atau dari sudut keilmuan mereka dalam ilmu hadis? Adakah mereka berada pada kedudukan yang sama? Ya? Sama atau tidak? Ya, mereka semua ulama. Memang semua ulama, itu bukan soalan dia. Soalan ini ialah dari segi kedudukan mereka. Ya, pengiktirafan. Ya. Nak kata bahawa zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Ini ketetapan dan ketentuan Allah. Tinggal lagi sejauh mana kita kenal pasti kelebihan-kelebihan tersebut. Sekiranya kita kurang ilmu, kita jahil, ya, kurang arif dan sebagainya, kita tidak akan dapat melihat kelebihan-kelebihan itu. Sedangkan kelebihan-kelebihan itu ada, ya. Sebagai contohlah, perkara yang tuan-tuan semua mesti tahu. Kalau seorang mekanik kereta, adakah sama seorang mekanik di sebuah bengkel dengan seorang mekanik yang lain di sebuah bengkel yang lain? Ya, berdasarkan bila kita pergi kat sini, kita pergi kat sana, kita buat perbandingan, lumrahnya sama atau mesti sama je. Diorang ni mekanik, samalah. Kita kata mana? Realitinya, jawatannya sama, mekanik. Tapi realitinya apa? Lumrahnya kalau tak sama, ada yang lebih pakar daripada yang lain, ada yang lebih cekap daripada yang lain. Betul atau tidak? Kerana pengalaman dan sebagainya. Jadi kita nak tegaskan, yang ini perlu kita ambil tahu bahawa demikianlah kedudukan para ulama. Ya, para ulama secara amnya adalah ulama yang kita hormati dan kita akui kedudukan mereka. Tetapi dalam masa yang sama, ilmu ialah pada perincian. Betul atau tidak? Sering saya tekankan. Ya, ini antara proses kita belajar ialah untuk kita kenal pasti perincian-perincian. Jadi kesudahannya nak kata bahawa kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tokoh dalam bidang fiqh tanpa ragu. Tetapi dalam bidang hadis tidak sama. Keadaannya berbeza. Ini satu bidang, ini satu bidang. Setiap bidang itu ada tokoh mereka, ada pakarnya masing-masing. Jadi kesudahannya Imam Bukhari rahimahullah, kedudukan beliau lebih tinggi, ya. Kerana sebab-sebab, ya, kerana kepakaran dia, ketekunan dia, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itulah barangkali yang nak cuba disampaikan, ya, dalam sebuah video. Tetapi saya kira, ya, perkara ini mungkin telah peluang seperti ini telah diambil oleh orang kata apa, pembenci, ya, untuk nak memanipulasi, untuk nak memberi reaksi buruk dan seumpamanya. Walau macam mana pun itu urusan mereka lah, ya. Apa yang pasti bagi saya, itulah poin yang cuba nak
sampaikan, ya. Saya bagi contoh yang lain. Imam Ibnu Hazm. Tuan-tuan pernah dengar? Imam Ibnu Hazm. Diberikan gelaran imam. Seorang tokoh. Imam ni adalah satu gelaran. Ini seorang ilmuwan besar. Dan beliau terkenal dengan manhaj atau mazhab Zahiri. Beliau adalah di antara ulama dalam mazhab Zahiri. Dan mazhab Zahiri ini sekalipun secara amnya dia disebut, ya, dan dia tidak dianggap sebagai mazhab yang mainstream seperti mana 4 mazhab fiqh yang lain, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Tetapi nak kata bahawa tetap mazhab Zahiri itu diberi perakuan, walaupun mungkin tak setaraf dengan 4 mazhab fiqh yang lain, tapi diperakui. Buktinya sampai ke hari ini kita sebut mazhab Zahiri. Ini nak menunjukkan pengiktirafan ulama, sekalipun pengiktirafan itu tak adalah bermaksud dia berada pada kedudukan yang sama dengan 4 mazhab yang lain. Kerana ketekunan dan ketegasan, ini antara sebab dia kenapa ulama memberi pengiktirafan kepada Imam Ibn Hazm. Kerana ketekunan dan ketegasan dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ibn Hazm dia seorang yang boleh kita kata rigid apa? Yang keras dalam berpegang dengan As-Sunnah, sampai ke tahap literal lah. Itu Zahiri itu maknanya literal. Dia pegang dengan nas hadis itu secara literal, zahir, ya. Kalau kullu lah maksud dia. Kullu bid'ah, ya. Contoh, ya. Tetapi dia dalam masa yang sama dia meriwayatkan hadis. Imam Hazm meriwayatkan hadis. Dan untuk makluman tuan-tuan, ada dalam nukilan perkataan Imam Ibn Hazm ini, dia membaca sebuah hadis, dan dalam sanad hadis itu tertera Abu Isa. Kata Ibn Hazm, adapun Abu Isa ini aku tak kenal dia. Ternyata bahawa apabila perkataan itu dikaji oleh ulama yang datang kemudian, mereka menjelaskan ini sangat luar biasa, reaksi atau komen yang sangat luar biasa daripada Ibn Hazm. Kenapa pula dia boleh kata dia tak kenal dengan Abu Isa, sedangkan Abu Isa itu adalah kunyah kepada Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi kunyah dia Abu Isa. Tapi nak jadikan cerita, Ibn Hazm tak tahu benda tu, ya. Nak menunjukkan bahawa dia mungkin atau dia memang ada ketokohan dalam bidang fiqh, tetapi dalam bidang hadis beliau bukan jaguh dia. Beliau, ya, bukan jaguhnya seperti ulama-ulama hadis yang lain, ya. Baik, saya bagi satu lagi contoh. Pun kadang-kadang seperti dalam kalangan Salafi pun mungkin yang tak tahu benda ni. Antara tokoh ulama besar kita pada hari ini, ulama Salafi kita, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Kedua-dua tokoh besar Salafi, dihormati dan disanjungi. Tinggal lagi saya nak tanya tuan-tuan, apakah mereka mempunyai kepakaran dalam bidang yang sama? Maksudnya dia ni pakar dalam bidang-bidang ini, dan dia ni pakar dalam bidang ini, semua sama. Sama-sama pakar. Adakah sama? Atau lebih tepat lagi yang saya maksudkan ialah ilmu hadis. Apakah kepakaran Syekh bin Baz dalam bidang hadis sama seperti kepakaran Syekh Albani dalam bidang hadis? Ya. Ini satu persoalan, ya. Supaya kita mengenal pastilah kelebihan yang Allah beri kepada para hamba dia. Jawapannya secara
jelas dan pasti, masa kan sama. Syekh bin Baz, beliau ada kepakaran dia, ya, dalam bidang fatwa. Fatwa dia memang banyak. Fatwa Syekh bin Baz memang banyak dan menjadi rujukan sampai ke hari ini. Dan dikatakan fatwa dia dalam bidang nikah cerai, sebab Syekh bin Baz dia mufti. Dan antara biasanya orang datang jumpa mufti nak tanya apa? Pasal nikah cerai lah, ya. Ada 25,000 fatwa dalam bidang nikah cerai. Ini satu khazanah ilmu untuk rujukan. Syekh Albani ada fatwa tentang nikah cerai sangat-sangat sedikit. Tetapi komen dan pandangan beliau dalam hadis lumayan, buku berjilid-jilid. Nampak? Jadi ini kita kena ambil tahu dan kita kena akui ketokohan setiap seorang ilmuwan dalam bidang mereka masing-masing, ya. Saya bagi contoh kemuncak dia. Andainya sebuah hadis disahihkan oleh Syekh bin Baz tetapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ini contoh praktikal, betul? Ada atau tidak ada? Apa tak adanya? Disahihkan oleh Syekh bin Baz tetapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Saya nak tanya tuan-tuan, hati tuan-tuan berdasarkan ilmu yang kita dah dengar tadi, kita dah belajar tadi, akan selepas ini lebih condong kepada siapa? Ini bukan soal ta'assub, tetapi soal pengiktirafan. Betul atau tidak? Ya. Jadi hati kita akan condong kepada siapa, tuan-tuan? Mestilah kepada Syekh Albani, kerana beliau adalah memang pengkaji dalam bidang hadis. Contoh, ya. Jadi ini perkara yang nak disampaikan, ya. Tapi dimanipulasikan oleh sebahagian pihak-pihak. Baik, sampai mana kita tadi? Imam Ahmad Muslim. Okey. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Badrin fatabi'ahu rajulun minal musyrikin falahiqahu 'inda al-harrati faqala inni aradtu an atba'aka wa usiba ma'ak qala tu'minu billah wa rasulih qala la qala irji' falan asta'ina bi musyrikin. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam perang Badar, lalu seorang lelaki musyrik mengikuti baginda dan menyusul, ya, menyusul di Harrah. Dia sempat kejar, ya, bersama dengan Rasulullah di sebuah tempat bernama Al-Harrah. Lalu lelaki itu berkata, aku ingin mengikuti engkau dan mendapatkan sesuatu bersamamu, yakni mendapatkan harta rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dia menjawab tidak, ya, kerana dia musyrik. Nabi bersabda, kembalilah, aku tidak akan meminta, ya, aku tidak pernah meminta bantuan kepada musyrik. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Dia, untuk makluman tuan-tuan, dalam perang Badar, ya, jumlah anggota tentera Islam sangat sedikit, yang mana kesudahannya 313 bertembung dengan berapa? 1,000 tentera musyrikin, ya, di bawah pimpinan Abu Jahal, ya. Jadi kalau nak ikutkan logik, ya, patutnya Rasulullah terima je lah bantuan. Kenapa nak sombong sangat? Kenapa nak belagak sangat? Mungkin orang boleh kata macam tu, kan. Kita ni kan lemah, ya, jumlah kita ni tak berapa, dan ini perang yang pertama, perang Badar, betul? Tapi lihat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan tegas menolak tawaran pelawaan lelaki musyrik, bantuan daripada lelaki musyrik itu. Dari dalil-dalil ini, kata Syekh Saleh, terbukti haramnya menyerahkan jawatan-jawatan pekerjaan kaum muslimin kepada orang-orang kafir, di mana dengan itu atau keadaan yang akan membolehkan mereka tahu
Keadaan-keadaan ni maknanya rahsia-rahsia lah tuan-tuan, ya, tak ada kurungan. Mereka akan dapat tahu rahsia-rahsia orang-orang Islam, ya, sehingga kaum kafir tidak boleh menyusun makar, tipu daya untuk menimpakan mudarat atas kaum muslimin. Yang ini janganlah didedahkan rahsia-rahsia orang Islam kepada orang bukan Islam. Termasuklah dengan cara memberikan jawatan-jawatan maslahat kaum muslimin kepada mereka. Termasuklah dalam hal ini apa yang berlaku pada zaman ini, ya, mendatangkan orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin. Dua tanah suci haram, menjadikan mereka sebagai pekerja, sebagai pemandu, karyawan, pengasuh rumah-rumah. Mereka bergaul dengan keluarga dan kaum muslimin di negara mereka, di negeri mereka. Jadi tuan-tuan, ini adalah kritikan Syekh Saleh terhadap keadaan yang berlaku di sana, di mana banyak sahaja pembantu-pembantu rumah yang dibawa masuk daripada kalangan orang bukan Islam, ya. Yang saya faham banyak daripada negara Filipina lah, ya. Sedangkan mereka ni bukan Islam, Kristian, ya. Jadi ini kritikan paling tidaknya daripada Syekh Saleh tentang perkara tersebut, ya. Baik, saya ingat kita boleh berhenti di situ. Ada soalan ni? Saya tanya, bukankah kalau baca hadis dia boleh faham tu, kenapa perlu ada fiqh, Pak? Barakallahu fiik. Sekali lagi. Kalau macam Syekh Albani dia kaji hadis, tu baik dia pun tahu fiqh. So kenapa perlu ada lagi ulama fiqh? Sedangkan kalau baca hadis baik dia faham fiqh. Barakallahu fiik. Saya ingat soalan Abu Muhammad ni agak terperinci, ya. Dan perkara yang memang ada kekeliruan. Dan perkara ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah mengenai kaitan hubungan antara ilmu hadis dengan ilmu fiqh, di mana pada hari ini tuan-tuan, saya nak tanya, bila tuan-tuan dengar perkataan pakar fiqh atau ahli fiqh, apa yang tuan-tuan faham? Ya, jangan terkejut. Ramai sahaja memang di luar, ya, bila disebut ahli fiqh, maknanya orang yang tahu tentang pendapat-pendapat. Ahli fiqh tu maknanya apa? Kalau datang bab laki perempuan bersentuhan batal atau tidak, maka dia pun memberi senarai. Kata mazhab A batal, kata mazhab B tak batal, mazhab C makruh, mazhab D batal kalau ada syahwat. Dia boleh memberi senarai tentang pendapat-pendapat. Maka itulah dia ahli fiqh, ya, yang tahu tentang perselisihan dan pandangan-pandangan yang berbeza dalam kalangan ulama antara mazhab-mazhab dan sebagainya. Ramai, atau kalau disebut ahli fiqh, itulah yang dimaksudkan oleh ramai orang. Sedangkan apa yang perlu diambil tahu ialah asas atau dasar kefakihan itu. Apa itu fiqh? Fiqh maknanya kefahaman, betul? Maknanya secara bahasanya kalau disebut ahli fiqh, bermaksud orang yang faham tentang selok belok atau hukum hakam agama. Itu maknanya faqih, ahli fiqh, orang yang faham tentang hukum agama. Sedangkan hukum hakam agama, asas dan dasarnya apa? Apakah dasarnya? Ialah pendapat-pendapat orang, si fulan, mazhab ini. Adakah itu dasar kepada ilmu fiqh itu? Jawapannya semestinya tidak. Sebaliknya, ilmu fiqh itu dasarnya tidak lain dan tidak bukan ialah as-sunnah, Al-Quran dan hadis, atau kita kata hadis secara khususnya.
Kerana Al-Quran seperti mana yang kita sedia maklum, nas-nasnya bersifat umum. Manakala hadis datang memperincikan dan menjelaskan serta mensyarahkan. Itu peranan as-sunnah, peranan hadis, ya. Jadi ini yang perlu kita perbetulkan pemahaman dalam masyarakat tentang apa maksud ahli fiqh. Sepatutnya orang yang faham tentang hukum daripada mana, tuan-tuan? Daripada dalilnya, daripada hadis, daripada as-sunnah. Dengan erti kata, apabila dia menyatakan tentang suatu hukum, suatu permasalahan, maka dia mendatangkan dalilnya. Dan dalilnya apa ialah? Tidak lain tidak bukan firman Allah sabda Rasulullah. Bukan sama sekali apa hukum ni? Oh, laki perempuan bersentuh, batal tak batal? Maka dia pun kata batal. Apa dalilnya? Kerana itu adalah pandangan dalam mazhab sekian. Itu dalil. Itu bukan dalil, tuan-tuan. Ya. Tetapi sedar tak sedar, percaya atau tidak, ramai sahaja beranggapan bahawa itulah dalil. Ya. Apa dalilnya? Pandangan mazhab. Ya. Dan realiti itu bukan dalil. Ya. Sedangkan Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam mana-mana perkara, maka kembalikan perselisihan itu kepada apa? Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada pandangan mazhab, pandangan muktamad mazhab, pandangan ulama sekian-sekian. Tidak, ya. Baik. Jadi itu pembetulan yang perlu diberikan kepada istilah ahli fiqh, ya. Jadi sebetulnya ahli fiqh apa maksud dia, tuan-tuan? Ahli fiqh orang yang tahu tentang hukum hakam agama berdasarkan dalilnya daripada as-sunnah, ya. Bukan sekadar orang yang tahu tentang pendapat-pendapat mazhab, ya, pendapat si fulan dan sebagainya, ya. Jadi kita ambil maklum adanya istilah-istilah ni dan adanya kekeliruan-kekeliruan ni, sehingga itulah natijah daripada kekeliruan ini yang kita lihat pada hari ini, dibahagikan ulama hadis dan ulama apa? Ulama fiqh. Bahkan, tuan-tuan, antara dalam perselisihan sering sahaja disebut ini adalah mazhab Hanafi, ini adalah pendirian pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan ini pandangan mazhab Ahlul Hadis. Satu kategori yang khusus, seolah-olah dia ada pandangan mazhab ahli hadis dan ada pandangan mazhab empat fiqh itu, ya. Jadi ini sebahagian daripada kekeliruan lah kita kata dalam penggunaan istilah-istilahnya, yang kita kena ambil maklum lah paling tidaknya, bahawasanya dibahagikan atau dibezakan antara maksud ahli hadis, yang maksud dia ialah orang yang mengkaji hadis secara khusus, dan ahli fiqh iaitu orang yang mengkaji tentang pendapat-pendapat dan sebagainya, ya. Itu realiti waqi', itu yang berlaku di luar sana. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dia nak mengatakan tidaklah seorang ahli fiqh dengan erti kata yang sebenar, melainkan hendaklah dia ahli hadis. Saya ulang, tidaklah seorang itu ahli fiqh. Apa artinya ahli fiqh, tuan-tuan? Dari segi bahasa, pakar dalam fiqh. Ahli maknanya pakar, kan? Tidaklah seseorang itu boleh jadi pakar dalam fiqh, melainkan dengan syarat dia menguasai ilmu hadis. Ini yang betul. Kerana kalau dia tak menguasai ilmu hadis, macam mana dia nak tahu, dia nak jadi pakar tentang hukum hakam? Sedangkan hukum hakam itu dasar dalilnya apa? Hadis. Manakala dia tak tahu nak bezakan antara hadis dhaif, hadis sahih, dia bakulkan semua. Apa kesudahan hukum hakam yang dia simpulkan? Semestinya akan jadi caca marba. Betul? Ya. Macam masakan dia boleh jadi ahli fiqh dengan erti kata yang sebenar, sekiranya dia tidak menguasai ilmu hadis.
dengan erti membezakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif dan sebagainya. Siapa yang dapat membezakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif? Siapa tuan-tuan? Ahli hadis, betul. Sedangkan hadis itu adalah asas dalam hukum hakam. Maka dengan penjelasan yang telah diberikan, ini saya nak tanya soalan. Imam Bukhari rata-rata memahami Imam Bukhari sebagai apa, tuan-tuan? Ulama apa? Imam Bukhari. Tafsir, bahasa, sejarah. Dia ulama apa? Imam Bukhari. Ulama hadis. Kata rata-rata bila sebut Imam Bukhari, itu ulama hadis. Saya nak tanya, ini soalan kefahaman dia. Imam Bukhari benar dia ulama hadis. Adakah dia faqih dalam fiqh? Adakah dia faqih? Dia ada pemahaman dalam fiqh? Jangan terkejut kalau kita akan dapat macam-macam jawapan kat luar sana. Dia ulama hadis lah. Dia bukan ulama fiqh. Kalau ulama fiqh, ni sekian-sekian. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari tak masuk dalam ulama fiqh. Mungkin sebahagian akan memberi jawapan macam tu. Dan kita boleh faham kenapa dia bagi jawapan macam tu. Sedangkan realitinya, masakan kita boleh mengandaikan bahawa Imam Bukhari bukan ulama fiqh. Sedangkan dialah yang orang yang memang berkelayakan untuk jadi ahli fiqh. Sebab dia menguasai ilmu hadis. Betul atau tidak? Ya. Apakah kita nak mengandaikan bahawa Imam Bukhari dengan ketokohan dan kesarjanaan dia, apabila dia membaca hadis-hadis dan dia tahu sahih dhaif, tapi dia tak tahu sepatah haram tentang hukum, tak tahu, tak faham aku bukan ahli fiqh. Adakah kita nak mengandaikan Imam Bukhari sejahil itu? Sedangkan para ulama yang mengkaji kitab Sahih Bukhari, benar Sahih Bukhari itu adalah kitab himpunan hadis, ya. Tetapi ulama memperakui kesarjanaan dan keilmuan Imam Bukhari dan kefakihan beliau dalam tajuk-tajuk setiap himpunan hadis dalam Sahih Bukhari itu. Tajuk-tajuk yang dia letakkan di samping penyusunan hadis-hadis itu, ya, bermula dengan bab-bab, ya, dan sebagainya. Mereka kata itu semua menunjukkan kefakihan, kesarjanaan Imam Bukhari dalam ilmu fiqh, ya. Jadi ini kiranya penjelasan lanjut lah, ya. Penjelasan lanjut bahawa mengandaikan bahawa Imam Bukhari bukan tokoh dalam fiqh, itu pandangan yang secara amnya kita boleh terima mengikut tafsiran orang awam, tetapi secara perincian kurang tepat, ya, kurang tepat. Saya nak tanya tuan-tuan, Imam Ahmad dia tokoh ulama bidang apa pula? Hadis ke fiqh, ya. Kalau Imam Ahmad senang kot, dua-dua lah, ya. Dia ulama hadisnya dan dia ulama fiqhnya. Imam Ahmad senang kot, ya. Tapi itulah, ya, ulama-ulama hadis sering sahaja dimomokkan sebagai pakar dalam hadis tetapi jahil tentang fiqh. Ini adalah, ingat ni tuan-tuan, ulama hadis sering dimomokkan sebagai orang yang pakar dalam hadis tetapi jahil tentang fiqh. Ini adalah pembohongan sebesar-besarnya. Boleh faham? Jadi tuan-tuan insya-Allah dah boleh faham mana yang tak betulnya dengan ungkapan seperti itu. Ulama hadis tapi jahil tentang fiqh. Tapi ulama fiqh yang tak tahu tentang hadis boleh jadi ulama fiqh. Sedangkan tidaklah asas fiqh itu kecuali hadis. Betul tak? Boleh faham? Ya. Dan jenuh dah berbuih-buih cakap. Faham. Boleh faham, ya? Tak perlu nama fiqh sangatlah, hadis diutamakan je lah. Dengan perincian yang telah disebutkan tadi, ya. Baik. Jazakallahu khair. Kalau ada mazhab Bukhari, ya. Ya. Mazhab Imam Bukhari. Sebetulnya ada berdasarkan kitab Sahih Bukhari, ya. Dalam tajuk-tajuk tu dia sebenarnya kadang-kadang tajuk-tajuk dalam kitab Sahih Bukhari kadang-kadang dilihat dia secara kiasnya dia dah bagi pendapat dia sebenarnya. Dan pendapat dia itu adalah satu hukum atau fiqh lah, ilmu fiqh, ya.
Tetapi itu memang kita akui lah, dia susun hadis-hadis tetapi tidak menyusun bab-bab fiqh seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama fiqh, ya. Itu kita memang akui lah, ya. Baik. Mungkin satu lagi, kemuncaknya Syekh Al-Albani rahimahullah sering, saya ingat tajuk ni sebenarnya semua yang kita dah bahas tadi sebenarnya nak jadikan cerita, dia semuanya berpunca daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Antara momokan dan ejekan yang dilemparkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ialah andaian dakwaan sebahagian bahawa dia ulama hadis tetapi dalam fiqh dia tak pakar atau dia tak faham, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dah tahulah bahawa ungkapan atau perkataan ini adalah batil sebatil-batilnya. Dan boleh saya tambah lagi, ya. Benar Syekh Al-Albani banyak kajian buku-buku dia dalam bidang hadis. Itu memang betul, ya. Yang kajian yang sangat luar biasa yang sehingga ke hari ini tidak ada sesiapa yang dapat menandingi beliau dalam kajian hadis. Tetapi gerangan apa pula kita nak kata dia bukan ahli fiqh, sedangkan banyak sahaja buku-buku fiqh yang beliau karang, buku-buku fiqh yang luar biasa. Dan seperti apa? Sifat salat Nabi, yang ahli bid'ah yang kata dia tak fiqh pun tiru tajuk buku dia. Betul atau tidak? Ya. Sifat salat Nabi, kemudian datang seorang ni dia kata apa? Sahih sifat salat Nabi. Amboi, siapa nama dia? Sahih. Guru Zamihan, apa nama dia? Hasan Saqaf, ya. Dia yang kata Syekh Albani tak faqih, ya. Tapi tajuk buku sifat salat Nabi nak tiru pula. Ini kelakarlah dari satu sudut. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.